Rasulullah, indahnya namamu, terpahat kuku di dalam hatiku. Betapa besar pengorbananmu, menyampaikan dakwah tak pernah jemu. Boleh tahankan suara saya ni? Okey ke tak okey? Gurau saja ya. Kawan-kawan, begitu besar pengorbanan Rasulullah SAW dalam mempertahankan Islam. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itulah tanda cinta. Kepada siapa kawan-kawan? Ya, betul. Sudah tentulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Pengorbanan? Selalu kita dengar perkataan ini, kan? Apa maksud pengorbanan? Pengorbanan bermaksud perbuatan merelakan atau mengorbankan sesuatu yang berharga untuk kepentingan yang lebih utama. Sebut tentang pengorbanan, ingatan terus kepada Nabi junjungan. Kawan-kawan, pengorbanan Rasulullah SAW bermula saat baginda berulang alik ke Gua Hira. Perjalanan yang berbatu jauhnya diteruskan dengan seorang diri. Baginda rela berpenat lelah melalui jalan yang berliku menuju ke Gua Hira demi untuk bertahanus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, apabila baginda dilantik menjadi seorang rasul, pengorbanan baginda semakin ketara. Firman Allah di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan Tuhanmu agungkanlah. Ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar terus menyampaikan dakwah kepada kaumnya. Maka baginda mulai menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sepanjang tempoh ini pelbagai kecaman yang baginda hadapi. Baginda diedek dan dicaci maki, ditentang, difitnah sesuka hati, dibaling dengan najis bertubi-tubi, pakatan kejam dibuat untuk membunuh Nabi. Begitu hebat tentangan yang dihadapi oleh Nabi kita yang tercinta. Namun, baginda tetap sabar menghadapinya. Apatah lagi ketika berperang menghadapi musuh. Walaupun tercedera, keimanan baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah rapuh. Masya Allah, begitu hebatnya pengorbanan baginda. Kita pula bagaimana? Permohonan anda tidak berjaya. Alah, kenapa gagal ni? Dah 2 kali cuba. Nak kata keputusan tak okey, semuanya dah dapat A. Kawan-kawan, janganlah begitu ya. Jangan mudah berputus asa. Allah kan ada. Sabar. Setiap yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Jadikanlah contoh betapa sabarnya keluarga mangsa letupan saluran paip gas baru-baru ini menerima takdir yang menimpa mereka. Ayuh kawan-kawan, cekalkan hatimu berhadapan dengan cabaran kehidupan. Kuatkan semangatmu demi sebuah pengorbanan. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Pengorbanan Rasulullah SAW jadikan teladan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.